tolong sangat-sangat. Kak Lin cakap Kak Lin tak nak termasuk dalam kontroversi-kontroversi. Sebelum ini, Melody pernah menyiarkan temu bual bersama penyanyi Emelina mengenai hubungan dan dakwaan seorang penyanyi ini yang dikatakan telah mengeluarkan kenyataan kemunculannya selepas 15 tahun tidak relevan. Walaupun Melody tidak menyebut nama, Ifah Raziah terpanggil untuk menjelaskan apa yang telah berlaku. Saya tak pernah mengatakan statement daripada saya Emelina tu tak relevan lagi dalam industri. Itu bukan daripada mulut saya. Mungkin daripada mulut orang, tahulah mulut-mulut semua mulut puaka. Bila sampai dekat telinga dia dah jadi lain. Kita cerita lain yang sampai. Saya pun tak kisah. Saya dah jangkakan benda ni akan berlaku between saya dengan dia. Ramai advantage pada statement saya, statement dia seperti nak melaga-laga kami berdua. Padahal sebenarnya kami berdua ni memang baik. Tak ada masalah. Mau di luar ataupun di dalam. Okey je. Sebenarnya memang tak pernah timbul yang mendakwa bahawa Kak Ifah mengeluarkan kenyataan kemunculan Emelina selepas 15 tahun tu tak relevan. Memang tak pernah wujud pun statement tu. Setahu saya, apa yang saya ingat saya pernah kata, selama Emelina menghilang 15 tahun, dia ada ke dia tak ada dalam industri tu sama je pada saya. Saya masih lagi mencari rezeki seperti biasa. Saya masih menyanyi lagi, saya berlakon. Saya juga masuk dalam top 5 kategori artis komedi wanita popular. Itu hasil titik peluh saya. Dah pernah menumpang nama dia selama ni, tak pernah wujud statement tu daripada saya. Saya heran kenapa ada orang mulut-mulut di luar sana tu yang suka nak melagakan kami, sedangkan kami ni baik. Tak ada masalah. Saya dah berjumpa dia, dah berbual, dah pergi dinner, dah pergi apa, tak ada apa. Kita orang gelak tahu ha je. Kenapa orang cemburu ke tengok saya berbaik dengan dia? Macam tak suka saya berbaik dengan dia. Dia nampak saya ini jahat. Tak elok lah. Industri kita ni bukan dia besar. Kita mestilah support each other. Tak perlu ada hasad dengki, musuh hati. Itu kena clear di situ. Clear. Selain daripada itu kan, saya juga ada bertanyakan kepada Kak Emelina sendiri, bagaimanakah hubungan kalian berdua? Ada yang mendakwa bahawa hubungan Kak Ifah dan juga Kak Emelina kurang baik. Tetapi baru-baru ini Kak Ifah sendiri telah memuat naik gambar kalian berdua bersama untuk membuktikan bahawa korang berdua baik. Tak ada apa-apa masalah antara korang berdua. Macam mana agaknya perkara ini boleh timbul? Saya pun heran. Dia hilang tanpa notis. Bila dia muncul kembali, kami disatukan dalam satu program. Dia dijemput. Saya tak sempat nak berbual dengan dia sebab saya masa tu dengan keadaan tidak sihat. Saya perlu fokus dengan persembahan saya. Kat AJL pun kita orang bergambar-gambar semua artis dangdut. Saya ditarik oleh pihak lain untuk bergambar. Tak sempat nak berbual panjang. Akhirnya saya jumpa dia masa dekat T3 lah. Saya kan dia pengacara. Jom singgah. Kebetulan dia melancarkan produk. Kat situ pun saya tak dapat nak berbual dengan dia. Saya hanya dapat bergambar dengan dia. Cium-cium hai. Saya terus pergi. Baru-baru ni kami ditemukan dalam satu fotografi. Dapatlah meluahkan hati dan perasaan yang terpendam selama 15 tahun. Kami menangis bersama-sama, mengimbas kembali kenangan-kenangan dulu. Bertanya khabar. Dari situlah saya tahu dia rindukan saya dan dia tahu saya rindukan dia. Kawan-kawan atau peminat-peminat di luar sana, janganlah fikir yang bukan mengenai saya ataupun Emelina. Kami memang baik. Tidak ada perasaan hasad dengki. Saya sayang dia, dia pun sayang saya. Hanya rahsia kami berdua je. Itu Afrika antara kami berdua. Saya tak bercerita dengan umum. Harap penjelasan ini dapat memuaskan hati semua orang yang tertanya-tanya mengapa sebelum ni hubungan kami ni dingin. Bukan dingin pasal apa, tak jumpa. Okey? Clear kan? Pelakon Boy Iman